Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak yang mengidap batu karang dalam empedu. Oleh kerana batu karang tu terlalu banyak, doktor nak operate buang empedu dia. Tapi pada suatu hari tu, she discovered that bila minum air zam-zam, dia rasa sakit tu berkurangan. Sebab kalau bila dia kena attack tu, dia mengerupu. Tak boleh bangun dan terlalu sakit, sangat-sangat sakit. Jadi bila dia minum air zam-zam, at certain point of time, air zam-zam tu ada masalah. So, kebetulan kita minum ada satu air tu yang dibuat oleh Ustaz. Rupanya, bila dia kata, mak air tu macam air zam-zam. Dia mengurangkan rasa sakit dia. So, we found out that air tu ada air kangen water. So, semenjak daripada itu, kita membeli air kangen 5 liter tu 10 botol supaya dia tak datang attack. Sebab bila dia datang attack sakit batu karang tu, kita akan bawa dia ke hospital dan hospital cuma masuk air, tak ada ubat. Doktor cuma nak operate. Sebab kerana dia terlalu muda, she's 24 years old, I think saya tak benarkan dia dioperate. So cari alternatif, which is Alhamdulillah Allah temukan dengan kangen water. So with that kangen water, Alhamdulillah after beberapa bulan dia clear, tak lagi sakit. Kalau tidak setiap bulan mesti masuk hospital kerana sakit menumpuk-numpuk. Lepas pada tu terus hilang sampai sekarang. Kami sekeluarga mengamalkan air kangen. Lepas pada tu memang saya belilah mesin tu sebab susah nak susah nak beli berbotol-botol. Jadi lebih jimat because it covers the whole family. Semua orang mendapat benefit. Sampai sekarang, kami sekeluarga minum. Dan kalau pergi tempat lain pun, mesti cari kangen water untuk minum.